kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Jadi apabila minuman keras ini dihidangkan secara terbuka dalam acara rasmi kerajaan. Jadi kau letak jawatan lah. Letak jawatan. Kalau Perdana Menteri hantar surat pecat. Malaysia baru-baru ini menjadi sorotan publik karena sebuah gala dinner yang berkaitan dengan program kenegaraan dilaporkan menyajikan arak. Kontroversi ini memicu kritik, klarifikasi dari pejabat, dan perdebatan tentang batas antara event resmi dan acara swasta. Dalam video ini, kita kupas fakta dan implikasinya secara netral dan edukatif. Pada acara Global Travel Meet 2025, yang diselenggarakan sebagai gagasan promosi pariwisata, muncul laporan bahwa alkohol disajikan pada malam gala dinner. Kritik langsung muncul dari berbagai pihak, termasuk Partai UMNO dan PAS, yang menyebut hal tersebut sebagai tindakan tidak dapat diterima dalam konteks negara Islam seperti Malaysia. Menteri Pariwisata, Arts and Culture, Datuk Seri Tiong King Sing, kemudian menyatakan penyesalan atas kekeliruan komunikasi dengan memberi klarifikasi bahwa event tersebut diselenggarakan dengan kerja sama sektor swasta dan bukan sepenuhnya acara resmi pemerintah. Namun kontroversi tidak berhenti. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempertanyakan motif di balik penyajian alkohol, menyebut kebijakan larangan alkohol di acara resmi telah lama berlaku. Pemerintah Malaysia memiliki aturan tegas terkait kehadiran alkohol dalam fungsi resmi. Pada tahun 2003, Service Circular 3 2003 menetapkan bahwa minuman beralkohol tidak boleh disajikan pada acara resmi pemerintah. Selain itu, Serikat Pekerja Pegawai Sipil, KUEPAX, menyarankan agar pegawai negeri menolak undangan ke acara yang diduga menyajikan alkohol dan melaporkannya ke atasan jika ragu. Para pemuka agama Malaysia juga menegaskan bahwa dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim dan sebagai pusat halal dunia, penyajian alkohol dalam acara kenegaraan bisa mencederai citra dan sensitivitas publik. Kejadian ini memicu reaksi luas. Pemerintah pusat memberi peringatan kepada kementerian terkait agar kasus serupa tidak terulang, serta menyatakan bahwa garis batas antara acara resmi dan swasta harus diperjelas agar tidak membingungkan publik. Saya minum, saya bukan orang Islam. Saya minum apa salah? Saya pergi itu Pelangai sana, dia orang ajak sama saya Telong Festival. Saya minum, saya main-main sama budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kebudayaan Cina. Tidak ada masalah. Janganlah cerita bukan-bukan. Kalau you are hebat, nak bagi perkhidmatan kepada rakyat, buat. Semikian boleh. Tapi jangan bagi komen-komen lain bangsa. Kata Nani? Pertanyaan Menteri pasti tanah sila duduk. Masa sudah 10:45 minit. Bukan kali pertama dia buat. Ini adalah kali kedua. Kali pertama pada 2003 dengan 2004. Sejak bila boleh dihidangkan arak dalam program rasmi kerajaan? 近日，全球旅游交流会晚宴因供应酒饮而引发争议。一党和乌青团甚至要求开除旅游艺术及文化部长张庆信，但多方面也出面力挺张庆信，呼吁理性看待。 Global Travel Meet makan malam itu adalah di bawah anjuran dan melalui Tourism Malaysia dinyatakan sendiri. Tapi hari ini posting tersebut telah pun padam, tetapi saya sempatlah screenshot. Jadi apabila minuman keras ini dihidangkan secara terbuka dalam acara rasmi kerajaan, ia bukan sekadar dipersoalkan tentang soal kecuaian protokol, tapi ini adalah maruah soal negara. Dan Malaysia bukan sahaja negara yang majoritinya Islam. Islam adalah agama rasmi persekutuan seperti mana yang termaktub di bawah perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, dan tindakan sebegini memberi syarat bahawa kerajaan tidak peka terhadap asas perlembagaan dan nilai Islam yang menjadi tunjang identiti negara. Lebih mengecewakan lagi bahawa ianya berlaku di bawah kerajaan Madani, sebuah kerajaan yang kononnya menjulang nilai adab, akhlak dan juga kesopanan. Tetapi apa yang berlaku jelas bercanggah dengan semangat Madani itu sendiri. Apakah ini wajah sebenar Malaysia Madani yang mahu kita tonjolkan kepada dunia?
Dan bila kita cek balik, rupanya majlis ni adalah galah di mana yang dianjurkan oleh Tourism Malaysia yang dinamakan Global Travel Meet, yang mana penganjur utamanya adalah ni, Tourism Malaysia. Maksudnya kerajaan Malaysia menggunakan duit rakyat Malaysia. Dan mengikut peraturan, ni peraturannya, kita tak boleh hidangkan mana-mana arak pun dalam majlis rasmi Malaysia. Tapi kalau ada gambar ni ada orang bawa arak. Dan juga kita cek balik, ada juga yang disahkan oleh third party ni yang mengatakan rupanya free flow wine, beer. Saya nak beritahu, saya nak tanya kepada Menteri, Menteri tolong jawab ni, sejak bila majlis rasmi kerajaan boleh dibenarkan untuk bawa arak siap free flow lagi tu? Kalau majlis kamu nak tunggang terbalik, nak berbuih mulut, pergi jahanam lah. Dia kalau sekali dua mungkin boleh lah kita anggap khilaf, tak sengaja salah. Tapi kalau banyak kali sangat, dia dah jadi beban, kata beban yang terpaksa kerajaan tanggung. Jadi kau letak jawatan. Kalau Perdana Menteri hantar surat pecat, nanti tak cantik pula kan. Kau letak jawatan elok-elok. Esok buat surat kepada Perdana Menteri, kepada yang berhormat Perdana Menteri, saya YBT Ong Kim Seng, Menteri Motek, Menteri Pelancongan, dengan ini saya menghantar surat perletakan jawatan saya serta-merta. Patut tak alkohol dihidang dalam majlis kerajaan? What do you think? Saya rasa jawapan saya mutlak lah, memang tak patut. Tak patut. Dan walaupun dia kata ini adalah pembabitan daripada pihak swasta, tapi 2 poin. Satu, ada screenshot kononnya jemputan lah yang dikeluarkan Kementerian Pelancongan sendiri, yang dalam email tu ataupun dalam surat tu basically dia kata ni adalah anjuran event kementerian lah. Nombor 2 ialah put the technicalities aside. Kalau ada logo kerajaan ataupun logo kementerian tu, saya anggap sebagai program rasmi lah. Dan Menteri Pelancongan kita Datuk Seri Tong ni memang saya anggap sebagai salah seorang yang liability lah kepada kerajaan Madani sekarang ni. Sebab dalam kita mendekati kepada tahun melawat Malaysia, dia saya rasa bukan seorang yang terbaik untuk mempromosi Malaysia. Ada banyak fumble ataupun ketidaksensitivitian oleh Menteri Pelancongan ni. Dia macam tak kisah. Datuk Seri Tong ni dah banyak sangat benda yang dia buat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming menggesa semua pihak supaya tidak membesarkan isu hidangan arak pada majlis makan malam sempena Global Travel Meet 2025 baru-baru ini. Ini melibatkan majlis kerajaan. Tak kira siapa anjurkah, tak kira badan swasta kah, NGO kah, tetapi bila berada dalam majlis kerajaan, tak boleh sama sekali menghidangkan minuman keras atau arak. Sebab kerajaan ini bukan kerajaan Pasola, ini bukan kerajaan Kanoha, ini kerajaan Malaysia yang ada undang-undangnya. Bak kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim PMX, Malaysia sebuah negara hukum. Oleh itu, kena patuh akan undang-undang yang telah diadakan. Kena patuh akan setiap peraturan yang diadakan berkaitan untuk mengadakan majlis kerajaan. Kalau tak boleh ikut, letak jawatan. Pada satu ketika tahun 94, tradisi menghidangkan arak dalam majlis jamuan negara State Banquet dihentikan. Jamuan negara ialah jamuan paling tinggi yang dianjurkan atas nama ketua negara, iaitu Agong sebagai hos atau paling kurang ialah ketua kerajaan, yakni Perdana Menteri sebagai hos bersempena dengan peristiwa penting di dalam negara. Tradisi menghidangkan arak dalam majlis jamuan negara ini tidak pernah ditinggalkan semenjak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ia adalah warisan budaya penjajah British. Satu ketika pada penghujung tahun 1974, jemputan untuk majlis jemputan negara sudah dikeluarkan. Pada masa itu, PAS telah berada dalam kerajaan BN. Ternyata
di negara yang mengklaim negara yang menjunjung tinggi nilai Islam. Dari sisi strategis, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kebijakan simbolik dan norma sosial harus konsisten dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap kokoh. Acara kenegaraan tidak hanya soal protokol dan diplomasi, tetapi juga cerminan nilai bangsa di mata warga dan dunia. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jika Anda ingin mendapatkan konten berita dan analisis netral seperti ini tiap minggu, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.